Vlog baru, hari yang baru. Let's go. Kita cuci kereta dulu hari ni. Settle. Hari ni kita basuh kereta sendiri. Selalu basuh kereta kat kedai. Oh, penat juga. Ada bantuan anak bujang. Apa nak menggerodak ni? Oh, satu kerja mat. Anak aku seorang tolong. Maga, mantap. Thank you Khalif. Lawa. Settle. Jimat RM10, RM15. Jom kita tengok hasil kerja anak bujang aku. Boleh lah capuk-capuk. Boleh lah Khalif. Alhamdulillah. Dia juga anak soleh nak tolong basuhkan kereta ayah kan. Tengok rim pun dah cantik. Itu dia. Biasa dia ada panau sikit kereta ni. Standard, baru OG, old school. Kan Khalif kan? Baru season betul tak? Okay. Terbaik Khalif. Tapi hari ni insyaAllah ada beberapa aktiviti yang tak adalah cakap menarik sangat. Dan sebenarnya aktiviti luar lah. Aktiviti luar kita orang yang saja kita nak share, nak dokumentkan dalam YouTube ni. So macam biasa guys, follow kita along, dan jangan lupa subscribe, like and comment dekat kita punya comment section. Alright, let's go. Jajan for the road. Okay, first activity masuk office jap, ambil barang apa yang perlu. So, okay, baju aku je. Okay, settle urusan office tadi kejap. Next aku nak ambil anak balik dari sekolah. Jom. Nampak lah. Kita dapat kita. Alhamdulillah settle, jom let's go. Cik, winter. Mak. Jom jalan-jalan masuk Ipoh pula. Tak jadi nak beli, bini dah beli siap-siap. So tak payahlah aku pergi Ipoh. Masa je. Bini dah turun belikan. Jagi aku pula. Kena potong guys. Tengok aku jagi. Cuka je ni ke jauh. Chris jangan gerak. Kena ni juga. Alamak handsome juga. Alamak handsome. Buapa dia pula. Asas botak. Itu dia. Korang tengok sini ni. Biasa lah. Excitement potong rambut. Boleh lah. Ni geng, rambut aku okey ke tak? Komen sikit. Kalau okey. Bukan kalau okey, aku macam mana pun setiap kali buat macam ni juga. Potong macam ni juga. Okay, kita balik rumah dulu. Makan dulu, settle dulu apa yang patut. Di petang kita keluar balik. Hari ni melayan jam KL guys. Penat juga. 3 km 30 minit. Apa kau rasa? Aduh, pukul 6.30 sampai destinasi pukul 7. Wow. Lama mat. Pada 3 kilo je kot. Jalan kaki lagi laju kot.
Malaysia, nombor plate Thailand. Mantap. Peringatan guys, kalau korang belum solat, jom kita solat dulu. Okay guys, kita dah sampai pasar malam Taman City, berdekatan dengan BH Petrol, sebelah MRR tu. Tak nampak. Jom kita tengok apa dia. Betul abang rasa Khalid punya belak? Nak. Khalid punya belak. Enak rasa. Tu. Kuih tiaw sup daging. Nak. Panas. Sudah. Alright, itulah dia pasar malam Taman City Kepong sebelah MR tu. So harap korang enjoy. Kita jumpa next video. Calo bete. Saja nak tambah step pagi, morning step. So then hidup lebih sihat, exercise. Bukan nak exercise yang heavy lah, kita exercise biasa-biasa kan. Okey lah boleh. Yang penting kena amalkan gaya hidup yang lebih sihat, kurangkan gula, banyakkan bersenam. Itulah tip-tip dia. Awat
Pergi mana tadi duk kerja tegur-tegur kita. Alamak, gimana? Tebalnya bulu kau macam rimau.